So untuk startkan motor ni, abang kena tekan bawah, tarik sikit brake, lepas tu baru tekan. Oh, lupa patutlah. Oh, tongkat. Dia tongkat kat naik low. Sensor lah. Lepas tu ni berapa tinggi? Tinggi tu. Lepas tu apa? Yang high beam pun. Yang ni apa? Ni high beam. Oh, high Kalau beam. macam ada tiba kereta okay. masuk ni kan, dia tak perasan. So kita high beam macam tu je lah. So ni sini kiri. Sini kiri dia. Sini kanan. Lepas tu ni horn dia. Ni nak bersinyal lah. Oh, saya letak tengah lah. Ini biasa dia letak tengah. Lepas tu kalau macam nak matikan motor kan, tak nak tutup kunci, abang just tutup ni. So dia boleh ni lah. Kalau macam ni pun, lampu pun abang boleh still lagi macam ni. Kalau macam nak ada tegur siapa-siapa kan, tapi motor tak hidup kan, apa pun dia tegur-tegur macam tu je kan. Lepas tu dia ada parking brake. Untuk parking brake dia, abang tarik, abang kena tolak sikit. Ni kau nak parking lah. Ni kalau nak parking lah. Dia ada dua level lah. Satu lagi dia yang ini. Dia ada dua. So yang ni biasanya kalau nak parking kat motor bukit, macam apa, risau macam gerak sendiri kan, boleh parking situ lah. Lepas tu nak release dia, just tarik. Lepas tu ni lah. Lepas tu kalau nak lock motor, biasalah pusing ke kiri habis, abang tekan. Ini kunci kalau dia bagi apa ni? Ini kunci biasalah. Lepas tu dia punya keyless pun dia bagi juga. Jadi dia punya kunci keyless. Kalau pilih pakai macam mana? Kalau keyless tu dia just macam kita. Macam kita kan. Lah. Macam, tapi dia still kena buka juga kalau kita nak kunci, kena ni lah. Dia kalau kita ni kira dah off lah. Kalau abang macam pergi masuk rumah ke apa semua kan, dia orang nak buka memang tak boleh, dia tak boleh. Kalau once abang dah buka, kunci ni dah dekat dengan sini, baru dia boleh buka. Dia macam tu. Lepas tu satu lagi, kalau macam contoh abang tengah open kan, kalau abang tengah open ni, kalau contoh macam remote ni, abang lupa lah, nanti dia akan bunyi kan, macam alam sikit lah, nak bagi abang ada abang tu kunci motor. So yang ni biasanya saya suggest customer untuk simpan pair lah, senang sikit. Kalau bawa Jadi kalau ni kalau pakai ni dia boleh kunci juga. Boleh juga. Kiranya kalau macam yang ni hilang pun, abang still lagi boleh buka motor pakai kunci biasa. So dia ada kelebihan sikit lah. Jadi kadang-kadang kalau hilang benda ni kan, kita tak boleh nak buka apa-apa kan. Tak apa. Jadi dia bagi kunci siap lah. Senang sikit. Itu kelebihan dia kalau yang Borderless bagi sekarang. Kalau macam motor-motor lain, dia kunci biasanya dia orang akan bagi kunci bawah seat untuk buka bawah seat. Tapi kalau yang macam Borderless tu, dia bagi siap kunci dua dengan keyless dua untuk remote. Kalau macam yang lain, keyless satu je remote, lepas tu kunci dia bagi dua tapi untuk buka seat saja. Ini kelebihan sikit lah. Dia ada dua butang kan. Yang ni jadi macam dia lebih kurang macam, contohlah abang parking kat motor mana-mana, abang tak perasan mana motor aku ni abang tak tekan kan. Dia bising tu. Okay. Kadang-kadang macam pergi mana, hari kemerdekaan parking dah mana pula tu parking ni, abang tekan je, nanti dia bunyi apa perasan motor abang ni. Lepas tu sini dia punya poket lah, boleh masuk. Kalau phone muat lagi lah, kalau phone abang kan muat lagi. Lepas tu kat sini kat sini ada charging port. Ada dua lah, dua USB lah. USB dia ada dua. Lepas tu untuk seat, so yang ni apa punya chassis motor yang abang tengok nombor 4 nombor belakang. Abang tengok
Nombor belakang saya baca 1118. Kita baca. Oh, ya. Lepas tu yang ni dia bagi buku servis, buku warranty ni kan. Yang ni dia macam ada bagi tahulah sikit. Mungkin dalam 1000 apa boleh buat apa semua. Lepas tu ada mana? Yang ni. Yang ni abang nak servis nanti bawa kad tu dengan yang ni lah. Dan sebab nanti dia perlu komen akan chop ada tulis sikit. Lepas tu yang ni dia punya tools lah. Yang ni dia punya tools. Tools biasa-biasa simple je. Untuk bateri dia dekat sini. Bateri dia dekat sini. So untuk buka bateri ni abang kena buka dua ni lah. Untuk bateri macam biasa abang kalau agak-agak lampu dah malam susah nak start tu, tu tak ada tu. Tapi kalau macam pagi-pagi susah nak start tu biasa. Tu biasa.